Kalau tak reti jadi menteri, letak jawatan lah. Itu saja. Letak jawatan lah, cari orang lain. Macam-macam masalah sekarang ni berkaitan dengan sistem pendidikan anak-anak kita ni. Kes yang berlaku di sekolah, kes rogo, kes tikam, kes buli, samseng, macam-macam. Guru disiplin pula tak dapat bertindak seperti mana sepatutnya. Macam zaman kita dulu yang ramai akhirnya dapat jadi orang sekarang ni kerana jasa guru mendidik kita. Sekarang ni guru tak berani kerana salah buat, kena. Sikit-sikit heret di mahkamah dan sebagainya. Bila timbul pasal rotan, tak ada pun, kurang-kurangnya berilah respon. Kita Kementerian akan mengkaji dasar berkaitan dengan larangan rotan ni. Tiba-tiba terus tolak macam tu saja. Sekarang ni masalah di dalam sekolah ni kronik. Ada berlaku pelajar pukul guru. Jadi saya pun heran lah. Dalam masa yang sama boleh pula bawa macam-macam masuk dalam sekolah ni. Orang politik masuk dalam sekolah. Orang politik kerajaan lah. Kita ni nak bagi sumbangan pun tak boleh. Silap gaya duduk luar pagar saja tengok anak-anak bermain. Jadi hari ni saya kecewa hari ni. DAP, pemimpin DAP masuk dalam sekolah agih konon-kononnya bantuan kerajaan. Kemudian boleh tanya kepada pelajar dah jadi ahli DAP atau belum. Itu yang saya baca lah. Dan saya tengok video. Belum lagi majlis membabitkan tajaan syarikat arak. Ada pula majlis minum arak dalam sekolah. Jadi saya tak tahulah menteri buat apa. Kalau tak reti jadi menteri, letak jawatan lah. Itu saja. Letak jawatan lah, cari orang lain. Cari orang lain. Rakyat berhak untuk mendapat yang lebih baik demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan negara kita. Terima kasih.